Salam sejahtera, selamat tengah hari ya. Salam satu Malaysia. Welcome back to my channel Sean Green. Alright, hari ini adalah 12 Januari 2026, di mana hari ini adalah hari pertama persekolahan di setengah negeri, iaitu Kuala Lumpur, Selangor, Johor, Melaka dan sebagainya lah. Kecuali Kelantan dan Terengganu. So hari ni kita first day hantar anak darjah 3 Sekolah Rendah Kebangsaan Jalan 6. And then kita macam biasalah, rutin harian kita hantar dan ambil seperti biasa, seperti hari sekolah yang biasa. So let's go gang. Kita tengok hari pertama persekolahan. So satu minggu ni infonya dan kata dengarnya tidak belajar, cuma minggu sua kenal lah satu minggu ni. So let's go. Kita pergi hantar anak ke sekolah Jalan 6. Stay tune gang. Dalam belakang sikit. Hari ni first day sekolah. Hari ni Adam first day sekolah. Hari kita first day sekolah. Siling tak ada. Di sini. Hari ni first day sekolah 12 Januari 2026. Minggu ni tak belajar lagi kan? Minggu ni sesi suara kenal. Sesi suara kenal minggu ni. Tak belajar lagi. Isnin depan baru belajar. Let's go. Kita sekarang ni menuju ke sekolah Jalan 6. Terima kasih kerana memberi laluan. Record. Sampai sana kita tengok. Tuak record pula. Stay tune gang. Alright. Kita sekarang menghampiri bulatan section 15 Buangi, dekat pejabat noise, menuju ke sekolah Jalan 6. So keadaan jam sikit. Biasalah hari pertama kesekolahan ni keadaan jam sikit. Kenapa lori ni? Apa kereta tepi ni? Wave jatuh. Cuy phun dah tu. Dipegang. Dalam sekolah. Adam
pergi sekolah. Lepas ni anda kena rajin belajar lah. Ada lah darjah 3. Jalan jam sikit. Kita tengok jalan jam. Okey, kita dah sampai. Jom kita pergi ke sekolah. Jalan 6 Bandar Baru Bangi. Alright. Seperti biasa kita ni dah Allah. Okey, seperti biasa ni lah laluan kita. Sekolah je jalan 6. Tak apa dah 8. Ya tu biarlah, nanti Abi tengok balik dia punya tu. Dia tak boleh bergigil. Bergigil jauh. Oh. Alhamdulillah perjalanan sekolah tenang. Alhamdulillah tengok biasa tu jam dari belakang, ikutkan jam dari belakang ni, tapi jam ni mungkin dekat sekolah ni lah, area sekolah ni ada jam. Darjah 4 darjah 5 keluar. Oh, pasal darjah 4 darjah 5 keluar. Oh, okey. Okey, mungkin jam sikit. Okay, inilah Sekolah Kebangsaan Jalan 6 Section 16 Bandar Baru Bangi. Okay, jam sikit. Jam ni. So, sementara kita dah jam, kita tengoklah. Tunggu depan sana anak sekolah. Stay tune, geng. Terima kasih. Jalan jam, geng. Jalan jam sikit. Kerana hari kita tengok dia. Biasalah permulaan sekolah Jalan sikit, geng, jam sikit. So apa pun kita lalui dengan tenang. Biasalah Semoga ibu bapa ni kena hadap lah Okay, saya tu, geng. Terima kasih kerana menonton. Ini sajalah gambaran-gambaran kita tengok ibu bapa pun ada yang permulaan anak sekolah masuk di tahun 1 tu, mungkin ada yang memerlukan ibu bapa untuk melihat ataupun menemani sedikit orang kata anak beliau dalam perjalanan di tahun 1 ni memasuki alam sekolah rendah ni, daripada tadika ke sekolah rendah. Mungkin anak-anak pun rasa gugup kan. So di hari pertama ni biasalah ramai ibu bapa yang menemani anak-anak mereka. Okay, guys, stay tune. Terima kasih kerana menonton. Jom kita balik petang pula, kita lihat gambaran dia macam mana. Okay, saya tu, geng. Terima kasih. Tunggu petang. Lapor ni 12.36 tengah hari. Balik rehat, sambung kerja, habis kerja, ambil anak. Siapa yang tertiba rasa, kasih saja. Okay, lu padu, lu cuba, jangan sembang. Stay tune, geng. Malaysia. Okay, sekarang pukul 5.55. Sekarang dah balik kerja. So let's go. Kita on the way ambil anak di sekolah.
Rendah Kebangsaan Jalan 6. So stay tuned gang. Terbaik. Ya, yang mana belum subscribe, subscribe tolong subscribe. Saya harapkan orang yang subscribe akan murah rezeki. Okay, murah rezeki dan dirahmati Allah SWT dan dipanjangkan umur lah. So, yang mana dah subscribe, terima kasih. Jumpa. Nak video pendek je. Nak reverse. Wah, anak babai tu. Makan skrim. Batuk makan skrim. Makan aiskrim. Tu, habis rekod. Hai geng. Air minum tak air? Ha? Air minum tak? Air minum tak? Tak. Tak. Okey, sekolah hari ni. Okey. Hari pertama sekolah. Kasut baik. Tai buang dulu. Tadi ambil uduk tak? Ha? Ambil uduk. Dah tadi lah ambil tu. Yelah, ambil uduk tadi. Tak lah. Dekat tu sekolah. Tak. Habis tu? Air gelas. Ambil uduk. Apa yang ambil uduk? Biasa tak boleh lah. Sudah boleh dah. Tak ada biasa ambil uduk lagi kena denda. Itulah Denda. You cakap dah ramai tu. Kena ambil kat rumah lah. Kena ambil dekat rumah. Dah lupa dah pakai baju pun semua nak pergi baru teringat. Itulah. Semua nak kena umi ingat. Peksan. Macam teringat. Okay, dah. Cakap kat kamera. Bye. Bye. Atau muka kita sekolah hari ni. Okay, bye-bye. Bye. Okey, hari pertama persekolahan trafik di Bangi. Okey. Sesak. Ni menghala ke section 15, berurutan section 15. Sesak kan, sesak. Okey. Info Roger hari ni 12/11/2026. Dan makan aiskrim. Nak makan aiskrim. Allah, makan aiskrim nak habis. Bye. Bye sikit, bye. Bye. Bye.